Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Daina Purana, wartawan cilik dari BPSS SKPG Production Channel. Tanggal 17 Mac 2026, sekolah kami mengadakan majlis ambang IDMC penutup Ihya Ramadan. Ini merupakan satu acara kepuncak bagi melainkan usaha dan perlibatan murid sepanjang bulan Ramadan. Majlis ini juga bertujuan menyemai semangat, ukhuwah dan kegembiraan menyambut kedatangan Hari Raya Aidilfitri. Ayo kita saksikan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa majlis oleh Ustaz Haji Muhammad Samsul Kamari bin Abdul Syukur. Seterusnya, majlis diteruskan dengan khatam Al-Quran yang diketuai oleh Ustaz Luqmanul Hakim bin Kadir. Khatam Al-Quran ini disertai oleh semua warga sekolah. Acara kemuncak adalah ucapan perasmian penutup oleh guru besar. Seterusnya ialah acara penyampaian hadiah bagi pemenang kuis Ramadan, pencipta kad hari raya dan mewarna sampul raya. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Acara terakhir adalah penyampaian zakat dan infak, pembahagian duit raya dan sesi bersalaman. Bersama-sama dengan saya ialah Cikgu Nirosmawati binti Li Yaakob, Guru Besar SP Pangkal Go. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah pesanan Cikgu dan ucapan Cikgu kepada anak-anak SKPG menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti? Okey, kepada anak-anak yang dirahmati Allah, yang kita sayang semua, okey, jaga diri baik-baik. Okey, jaga keselamatan rumah, jangan bermain ngecun di dalam rumah dan juga jaga kesihatan. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Daripada saya melaporkan untuk TV PSS SKPG Production Channel. Sekian, terima kasih.